1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak bagi tahu, okey, kalau bila aircon tak sejuk, apa nak kena buat? Okey, yang pertama kita kena dapatkan bacaan dulu. Okey, macam mana nak tengok? Jom saya tunjuk. Okey, bacaan pertama, bacaan high pressure. Okey, mesti nilai dia lebih kurang 150 hingga 200. Ikut jenis kereta lah. Okey, bacaan kedua, bacaan low pressure. Bacaan dia mesti dalam 30-40. Tak boleh lebih 40. Macam ni dalam 30 lebih, cantik lah. Okey, dan yang paling penting, bacaan ketiga. Bacaan ketiga kat sini. Jom saya tunjuk. Okey, bacaan ketiga, ni bacaan dia ni, mesti di bawah 8 darjah Celsius. Itu standard kami lah. Kalau 13 ni bermaksud ada problem. Okey, kalau bacaan menunjukkan keadaan macam ni, low pressure cantik, high pressure cantik, tapi suhu tak cantik. Okey, biasanya kalau macam ni, ini menunjukkan expansion valve tak okey. Expansion valve tu macam mana? Saya tunjuk. Kalau bacaan high pressure cantik, low pressure cantik, tapi bacaan suhu tak dapat bawah pada 8 darjah Celsius, biasanya problem dia dekat sini. Dia punya kepala pipe ni. Sebab apa? Sebab dia punya spring kat dalam ni, spring kat dalam ni dah tak okey dah. So dia buka tutup tak okey. So kalau boleh, kalau tukar expansion valve, tukar sekali lah dryer filter. Dan buatlah flushing. InsyaAllah aircon tu boleh sejuk dan boleh tahan lebih lama. So kalau siapa aircon ada masalah, boleh bawa datang ke Vizi Motorsport di Sunway Ipoh. Sebab hari ini settle.